pernah tak macam tadi Dr. Natasha ada mention pasal burnout. So usually apa you akan buat pada waktu yang you rasa that burnout tu? Jangan gelak tau. Biasanya I akan layan drama Korea. So you K-pop ni lah. Tak boleh gelak macam semua orang je. Ya ke? So macam tu yang akan rasa relief dan baru dapat energi yang baru. Tak tahu apa orang Korea ni punya energi sampai kita pun macam diorang makan pun kita teringin. Lepas tu nak pergi discover diorang punya restoran semua kan. So itulah my burnout punya ni. So usually in between patients you buat macam tu ataupun right after you habis kerja? Oh, in between patient tak boleh sebab memang Back to back lah. memang kena balik kerja baru ada masa untuk tengok. Usually in between patient just macam sempat minum air, macam cakap-cakap sekejap dengan staff ke, lepas tu sambung patient. Actually life as a dentist kan, kita tengok drama Korea tu supaya kita macam terbuka. Sebab kita duduk dalam bilik je kan. Betul. Tak ada macam drama pun. Orang buat drama medical kan. Mana ada drama dental. Sebab tak ada benda lagi ke. Kan? Kita duduk kat dental chair je kan. Tak ada benda. Jadi kita berkembang sikit. So in terms of socializing, sebenarnya as a medical doctor lebih banyak lah bersocialize kan. Betul. Tapi unless kalau the dentist yang bekerja dekat hospital setting, probably they have more Tapi tak ada drama-drama orang buat pasal doktor gigi. Semua drama So macam mana medical. kalau Dr. Fee boleh apa joint venture ataupun dengan siapa-siapa yang boleh buat all this drama berkenaan dengan dentist, mungkin boleh juga. Yelah, supaya kat orang nampak juga sebenarnya doktor gigi pun doktor juga. Kan kita buat juga surgery. Ada bahagian kita yang berada dekat hospital kan. Jadi orang ingat doktor gigi kat klinik je, kat hospital tak ada. Ada sebenarnya. So macam ramai orang tak tahu. Macam orang datang kat saya kan, yang ni kena pergi hospital ni. Ada doktor gigi ke kat hospital? Ramai yang tak tahu benda tu. So Fi rasa macam sebenarnya doktor gigi pun doktor ya. Nanti boleh keluarkan filem ya. Walaupun sebenarnya satu fun fact berkenaan dengan dentist di Thailand, sebenarnya as a dentist they don't call as a doctor. They don't consider as a doctor. So whenever you are a dentist and then you like macam you datang daripada negara lain, contoh kita daripada Malaysia, dentist is a doctor. Tapi when we come to Thailand, let's say kalau you cakap okay I'm a doctor, you're just a dentist. Here in our country, you don't consider as a doctor. So actually that fun fact I tahu daripada cerita Hangover part 2. Yeah. So ada, that's why diorang kat sana for aesthetic semua benda, diorang macam everybody can do it. That's why kalau you notice kan, ada some Malaysians kan usually datang ke sana untuk buat all these veneer stuff kan. They don't have to go to their dental clinic. Jadi berhati-hati korang, berhati-hati. Sebabnya dia macam kesian jugalah kan, because they don't have that value tu, dia orang macam kurang sikit. So everybody can do it. Macam tu lah lebih kurang. Okay. That's a fun fact. Okay. So kalau macam Dr. Fee yang kurang burn out lah, ada ke? Kurang burnout. Pernah ke Dr. Fee melalui rasa burnout yang melampau? Burnout as a dentist tu jarang-jarang lah. Sebagai mak dengan lebih. Dr. Natasha yang buat braces apa semua ni kan. Kita punya burnout tu more kepada parenting kot. Sebab and then juga berat tanggungjawab parenting tu. Walaupun mempunyai helper di tepi tu. Berat. Tu time yang I banyak helper tu CP-CP je. Tapi actually kita as a working mom ni memang sangat, nak cakap semua orang lah, memang susah lah nak bahagi masa 24 jam ni. Kan? Working So mom. macam tadi juga yang pasal working mom ni kan, saya dengan Dain Izhar, apa yang kita cakap macam mana burnout kita tu, macam mana nak atasi burnout kita tu, you memang kena betulkan niat, which is kita tanggungjawab kita memang untuk anak-anak dan suami. Okay? Dan selebihnya tu sebab untuk Allah sahaja. Jadi bila macam tu dapat atasi kita punya burnout tu semua. Itu saya dapat belajar satu tips lah tadi. Yelah, kadang-kadang kita sebagai perempuan, kita belajar dah tinggi kan, dah jadi doktor gigi apa semua. Tapi nak kena balance kat jadi sebagai seorang isteri. Kadang-kadang kena dulukan isteri pada patient lah, macam mana kan. Patient sakit gigi tapi kita tengah tengok movie dengan husband. Tapi kalau macam tu macam mana? Kita nak dahulukan mana dulu? Kena dahulukan mana? Ini selalu menjadi isu. Oh ya ke? Tapi ada Macam patient tu. lah. So itu adalah cause of your punya burnout lah. Maksudnya kat situ pasangan pun main peranan. Sebab kita susah nak jumpa suami kan. macam tu. Jarang-jarang jumpa.
Okay, kalau macam Dr. Anis macam mana pula? Sebab kita memang sedia tahulah memang betapa busynya lah. Rasa 24 jam tu kita pernah berborak. Memang Dr. Anis ada mention lah kalau saya ni ada banyak tangan, saya boleh potong ke macam tu lah ibaratnya. So maknanya that's how busy lah Dr. Anis is kan. So macam mana? Kira memang Dr. Anis akan mempraktiskan apa yang Dr. Anis baru cakap tadilah untuk semuanya intention kepada yang satu, kepada Allah. Betul. Soalan dia tadi, busy kita tu macam mana macam mana I nak atasi semua tu ke? Atasi burn out I semua tu. Macam mana Yes, yang tu yang I belajar tadi dengan Dain Izhar. Memang kita semua ni, kita perempuan especially, memang tak lari, rasa penat, uruskan anak. Lepas tu dengan contoh suami pula jenis kurang masa dengan kita, time ni lah ada dengan kita nak set masa kan. Tapi aku dah ada appointment ni. Tapi yang saya nampak situ, kefahaman suami kita sangat penting. Maksudnya pasangan kita memang main peranan nombor satu. Kalau yelah sebab kita dalam bidang bisnes, kita melibatkan passion kan. Jadi kalau kita tak jaga benda tu, macam mana nak cari income juga? Macam mana kita nak cari juga kita punya review kan kat Google ke apa. Jadi kalau kita tak jaga semua benda tu, dan memang suami main peranan sangat penting, pasangan main peranan sangat penting, dan juga kita structurekan awal-awal. Macam tu lah. Biasanya memang macam tu. Kadang-kadang kalau last minute nak holiday ni, aku tak boleh skip. Tak boleh. Macam Dr. Anis extra senang sebab dia kahwin dengan dentist juga. So dia faham. Nak cakap memahami. Tak memahami. Betul tak memahami. Tak memahami ke? Sekarang ni kita dah dalam sesi apa orang kata mengadu lah. Adanya Dr. Fee ada pasangan kurang memahami lah. Tapi bukan maksudnya habis ini soalan panas. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces, dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak, hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna.